SPM saya dapat 10A 1B. Tak expect pun dapat 10A. Saya target 8A je. Sambung asasi sains kat UiTM kot. Baca Quran semua. Saya tak baca daripada awal tu, saya baca surah-surah tertentu. Saya baca surah Al-Mulk, surah Al-Kahfi, Yasin. Saya tak jangka, tapi saya tawakal lah kepada Allah, syukur sebab dengan adik dia tu kan, dengan adik dia ni banyak-banyak kita sabar, berapa sabar. Itu kita pun adanya mesti mata juga dengan adik dia tu pergi sekolah, tak segi sekolah macam-macam lah. Renah kan, walaupun kita tu kita yakin Allah tu ada. Mula dulu tak nampak lagi sangat. Sebabnya dia kat rumah tu biasa je, kecek dengan adik-beradik pun okey lah. Bila kat luar dia tak malu, kecek, tak yakin diri. Keyakinan diri tak ada. Lepas tu jadi was-was apabila dia ni fikir masa depan, masa tak kerja dia lagi, dia fikir dah. Ini syukur kepada Allah Subhanahu Sarah Sarah dapat kerja yang cemerlang. Terima kasih Sarah.